Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas kita selesai ziarah kota Makkah dan juga Masjid Haji, insyaAllah kita akan teruskan ziarah kita ke Bumi Taif. Perjalanan ke Bumi Taif melangkaui Gunung Ganang, di mana Rasulullah SAW naik dan turun berjalan kaki bersama anak angkatnya iaitu Zaid bin Harithah ke sebuah masjid yang bakal kita akan ziarah, iaitu Masjid Abdullah bin Abbas, merupakan sepupu baginda Rasulullah SAW. Di Masjid Abbas insyaAllah kita akan solat tahiyatul masjid 2 rakaat dan kita solat sunat duha. Ini kiswah. Dan selepas tu kita akan ziarah makam dan kita akan teruskan perjalanan untuk ziarah di perkampungan lama Taif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 10 riyal. 10 riyal Wati riwayat itu. 10 riyal. 10 riyal. Buat bidara. Kalau 10. Ya, kita sampai di Masjid Abdullah bin Abbas. Yang ni toilet lelaki, toilet perempuan kat sana. Makam Abdullah bin Abbas dekat dalam sana insya-Allah. Okey, kepada semua lelaki boleh ambil duduk. Yang perempuan belah hujung sekali. Okey, terus nanti kita jumpa dekat depan pintu masuk Dewan Perempuan Okey, insya-Allah. Di perkampungan lama Taif ini juga terdapat beberapa tempat yang kita akan lawati, iaitu kilang proses minyak zaitun, kilang memproses minyak habatus sauda, dan kita akan pergi ke kedai menjual madu Sidr Yaman, di mana para jemaah akan dihidangkan roti yang diletak madu untuk disantap bersama. Ramadan kali insya-Allah. Dia proses habatus sauda sampai buat minyak habatus sauda, minyak zaitun, semua diproses kat sini. Ni minyak zaitun. Satu botol salah tak Syri? 3.20. 3.20. Habatus sauda 20 riyal. 20 riyal. Satu 20 riyal habatus sauda. Ya. Apa-apa? Tak buat rambut boleh lah. Minyak rambut boleh, minyak urut boleh, selera dia original. Apa pun boleh, tak ada masalah. Dah rasa, bagi rasa. Abang tu sudah penat dia duk kayu tu. Mana punya Ustaz? Abang tu sudah. No, putih-putih. Ni. Tak pedah Ada. lah. Dia apa? Ada deterjen ada mafas. Minyak unta. Naik bukit, macam kita naik bukit tadi, tentu kita naik kereta, Rasulullah naik kaki. Dan macam mana Rasulullah panjat bukit, mendaki bukit sampai ke sini. Masa 4 hari. 4 hari dia sampai di kawasan Bumi Taif ini, perkampungan ini, orang tu siap tunggu dah. Kiri dan kanan orang tunggu siap-siap dah. Bukan dengan bunga, tapi dengan batu. Dan Rasulullah SAW berjalan bersama Khalid bin Harithah. Inilah bangunan-bangunan lama. Contoh dulu bangunan lama dulu tak ada simen. Dia cuma letak lumpur sahaja. Dia susun batu tu, letak kayu tak lumpur. Susun batu, letak kayu tak lumpur. Dan sekarang dia baik pulih macam kat belakang ni, dia dah baik pulih sepenuhnya. Dia punya decoration lebih kurang macam ni zaman dulu. Okay, zaman dulu. Saya bagi ada kau bagi kurma dekat orang tu. Dia tak cakap Muhammad. Ada pun bawa kurma. Bila ada bagi je Rasulullah kurma, Rasulullah ambil, dicipkan masuk dalam mulut dia dengan bacaan Bismillah. Yang adas ni berasal pada Iraq. Dia berasal dari Iraq dan menganut agama Nasrani. Dan dia tahu akan muncul dia Nabi terakhir di Makkah, tapi dia tak ada kesempatan nak sampai ke Makkah. Tapi rezeki dia jumpa Nabi Muhammad SAW di dalam kebun dia. Dia tanya. Sebab apa? Dia jadi pelik. Lama orang-orang kat sini, dia kata tak pernah orang ambil makan baca Bismillah dengan nama Allah. Tapi dia tanya. Dia tanya, kamu daripada mana? Nama kamu siapa? Anak Adas. Aku datang daripada Iraq. Aku bernama Nasrani. Bila dia kata dia nama Nasrani, agamamu daripada Isa AS ada sama dengan aku. Ada sama siapa kata Tuan? Ana
Ana Muhammad ya Rasulullah. Lalu tak semata. Lalu Rasulullah SAW, okay, lalu Adas tadi terus bersyahadah pada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang yang masuk Islam. Yang lain orang Madinah, orang Taif ni tak masuk Islam. Gua lagi. Masya Allah. Madu Sidri Yaman. Madu Batu Koha. Selepas kita ziarah kota Lama Taif, kita dah solat sunat di Masjid Abdullah bin Abbas. Kita akan teruskan perjalanan ziarah kita ke mana? Ke Pegunungan Hadap, di mana terdapat sebuah tempat atau sebuah kilang untuk memproses bunga mawar menjadi minyak mawar. Terpagi kilang Rashid Al-Quraisi. Mesti haji dan hajah tertanya kan, kenapa kita nak pergi ke kilang minyak wangi ni? Sebab ketika kita berada di bumi Makkah atau bumi Madinah, kita sering terbau di dalam Masjid Nabawi dan di dalam Masjid Haram, sering terbau di sudut-sudut masjid, di dalam masjid bau haruman bunga mawar. Dari mana datangnya? Adalah daripada kilang ini. Kilang ini telah supply air mawar untuk disiramkan ataupun diletakkan di dalam Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Setelah 10 hari perjalanan, pasti kita akan lapar kan? Kita akan teruskan dengan mengisi perut, iaitu makan nasi mandi di Taif. Amat dikenali dengan nasi mandi yang sedap serta kunafah yang enak. Alhamdulillah, perut pun dah kenyang, hati pun dah senang. InsyaAllah kita teruskan perjalanan ziarah kita untuk menyusuri perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif, di mana kita akan menaiki kabel car. Setiap satu kabel car boleh memuatkan maksimal seramai 7 orang. Ya, jom kita naik dan kita lihat di mana perjalanan melalui kawasan Banjaran Hadap. Sepanjang kita berada di dalam kabel car ini, kita dapat melihat bagaimana laluan orang-orang Taif untuk ke Mekah dan orang Mekah untuk ke Taif. Dan kita tengok dengan jelas sekali di mana trek ataupun laluan yang berliku-liku daripada bawah bukit hinggalah ke atas bukit. Dan kita dapat gambarkan bagaimana Rasulullah SAW bersusah payah untuk ke Taif. Okey, berada di bumi yang nyata dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di mana? Tempat Rasulullah SAW ataupun tempat orang Taif turun pergi ke Mekah, daripada Mekah pergi ke Taif. Okey. Jalanan Rasulullah SAW ni kan penuh liku-liku nak ke Taif. Kaki dan tersebelah lagi. Inilah laluan orang-orang Taif naik ke Mekah dan orang-orang Mekah nak ke Taif. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini merupakan hari pertama kita berpuasa di bumi Makkah Al-Mukarramah. Daripada hotel yang duduk dekat dekat Mahbas Jin tadi, kita naik bas, kita akan berhenti kan ke bas berdiri itu. Sebelah dengan Maulid Rasul. Ini Maulid Rasul. Maulid Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di mana Rasulullah SAW baginda dilahirkan di tapak ini. Okey. Para haji dan hajah yang bakal menjadi tetamu Allah di bumi ini, jangan risau soal berbuka puasa, di mana waktu berbuka puasa kita boleh berbuka di Masjidil Haram. Dan selepas kita solat, kita akan pulang ke hotel untuk menikmati juadah yang disediakan oleh pihak catering. Alhamdulillah, jadi selesailah perjalanan kami selama 12 hari 10 malam di kota Madinah dan juga di Makkah. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar dijemput untuk datang ke sini menunaikan umrah bersama-sama. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan ikut kami dalam segmen-segmen yang seterusnya bersama Al-Mu'minin Travel & Tours.